pada hari ini 23 hari bulan, satu pasukan polis daripada jenayah cyber multimedia, Jabatan Jenayah Komersial Bukit Aman ini diketuai oleh DSP Tamizi, berdasarkan pada maklumat telah membuat satu serbuan di rumah nombor 16 Jalan 23 SS23/19D. Maklumat itu mengatakan bahawa tempat ini dipercayai tempat penyimpanan ataupun storage bahan-bahan cetak rompak, iaitu DVD dan VCD. Apabila masuk, pemeriksaan dibuat, telah menangkap seorang lelaki Cina berumur 37 tahun yang dipercayai penjaga tempat ini, dan kalau ikut jumlah yang kita lihat ini, dianggarkan terdapat dalam 60,000 lebih bahan-bahan cetak rompak inilah. Jadi kita akan siasat di bawah Seksyen 18, di bawah Akta Penafisan Filem, yang mana hukuman dia lebih kurang 5,000 denda ke 30,000 dan juga boleh dikenakan penjara.